Oh, dalam. Dia daun ni dia hidup di padang pasir. Pokok ni padang pasir. Tengok. Biasa biskut Mary. Dia kena sikit-sikit Ustaz. Jangan banyak-banyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam manakah, soalan yang paling utama lah, semua orang akan jadi tanya-tanya. Macam manakah bila kita datang ke tempat-tempat nature macam ni, macam manakah Ustaz Nabil menikmatinya? Sekejap, ambil mic Ustaz Nabil. Okey. Ada lagi sebenarnya sahabat kita ni, pemandu driver kita nak tunjuk Ini adalah kejadian yang Allah SWT yang berjuta tahun juga terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, alhamdulillah. Tengok Bang Cik sekarang ni berada di Wadi Disah sebenarnya. Tengah bawa ni antara salah satu attraction di Tabuk. Tengok keliling. Tengok ni. Alhamdulillah, kita akan tengoklah. Memang benda ni viral. Ramai je orang buat YouTube. Tetapi kali ni Bersih Bang Cik Live. Bersih Bang Cik Live bersama sahabat-sahabat daripada Malaysia. Kita nak jatuh pula. Okey, sebab kena naik tangga. Okey, alhamdulillah kita akan masuk ke Wadi Disah sebentar lagi. Dan kalau ikut internet ataupun macam mana pun, harga dia murah saja sebenarnya. Truk ni kita boleh sewa untuk naik dalam 7 orang. Dalam 300 rial. Jadi berbaloi lah. Berbaloi lah. Kalau kita tahu, kalau kita pergi ke Wadi Ram apa semua, memang cukup lagi mahal lah. Saudi masih mengekalkan harga-harga. Alhamdulillah. Sebab sebentar lagi ataupun kemudian hari, benda ni semua akan diambil alih oleh NIOM. Jadi makin mahal nanti. Sementara tengah murah, sementara tu kita teroka dulu. Ya, tengoklah keindahan. Okey, macam biasa. Kalau baru bertemu dengan Bang Cik Live, dengan Datuk. Dengan Datuk. Alhamdulillah Datuk boleh bagi geng-geng surau. Pengungsi surau. Pengungsi masjid. Saya nak meneroka psikologi, kesihatan mental baginda Rasulullah dengan tentera-tenteranya yang datang ke sini untuk nak berperang. Betul. Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Macam mana Datuk tengok setakat 3 hari ni bersama Bang Cik? Okey. Memang sangat bagus. Sangat bagus. Banyak sebenarnya ilmu psikologikal yang Rasulullah sendiri sampaikan secara tidak langsung. Analisis saya melihat kepada baginda Rasulullah dengan pengikut-pengikutnya, panglima-panglimanya. Okey, dah beri kebuatan balik. Okey Datuk. Bukan nak menyampuk tapi sebab pemandangan di hadapan dah makin cantik. Kita menikmati dulu apa kehebatan Wadi Disah. Okey, insya-Allah saya baca lama lagi bersama Datuk seorang profesor yang cukup arif tentang psikologi manusia. Insya-Allah banyak benda yang Bancik belajar sebenarnya. Cuma baru Bancik nak buat baru nak buat YouTube. Setelah selesa 2-3 hari barulah kita buat YouTube. Betul lah Dr. Profesor Okey, insya-Allah. Lawa. Jangan segan-segan buat keluar kamera, buat keluar apa. Tempat ni memang tempat yang dihaskan untuk kita bergambar dan berkongsi. Okey, alhamdulillah. Sebab tu Bancik walaupun 4-wheel drive boleh masuk ke dalam, tetap kita sewa yang lain. Untuk view yang berbeza. Datuk dah start jalan. Datuk dah start jalan dah. Allahu Akbar. Jangan terterbang, kopi sudah tu. Alhamdulillah kita semakin ke dalam, semakin kita memuji Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah. Macam Datuk cakap, beginilah perjalanan orang dulu. Menikmati. Kita yang naik kereta pun rasa penat. Macam manakah pasukan perang ataupun karavan? Pasukan karavan daripada Syam datang ke kota Mekah semata-mata untuk mencari rezeki. Ni dia batu.
Dan sebenarnya Arab Saudi dah bagi nama tau satu-satu batu ni. Cuma kita lah tak boleh explain. Kita tak boleh explain, kita tak boleh apa. Cuma kita boleh menikmati. InsyaAllah. Macam pakcik tengok sekarang, kebanyakannya ada pokok bidara. Sebab tu bila pokok bidara ni kita panggil madu sidir. Madu sidir tu sebenarnya bahasa Arab dia adalah bidara kalau bahasa Melayu. Madu sidir. Bidara. Ni dia. Masya Allah, tabarakallah. Ini memang dengan kecantikan bayang-bayang matahari pun kita rasa terpegun Tapi macam manakah penciptaannya? Seperti diukir. Dan kita tengok batu-batu tu tergantung. Itu lebih unik. Kenapakah selama ini Arab Saudi menyorok tempat-tempat ni Alhamdulillah. Sebenarnya kita boleh ambil dekat sini Harga dia sama je lebih kurang. Dan kita daripada jalan raya biasa, kita akan masuk ke jalan yang 4-wheel drive. Lagi menikmati lebih dekat alam. InsyaAllah. Dengan ada air Datuk. Jom tengok air Datuk. Masuk air Datuk. Wah, kita masuk air Datuk. Oh, ini macam Kyrgyzstan. Alright Datuk. Okey. Alhamdulillah kita masuk. Saya bancik sayang kereta tak masuklah ke sini. Sanggup bayar 300 rial. Ya, betul. Ni dia. Kita tengok. Orang ingat macam mana Arab Saudi tak boleh main 4-wheel drive kan? Rupanya boleh Dan paling utama tempat ni bersih. Kita sama-samalah kita menjaga alam. Ni ada orang camping. Sebab tu saya cakap 4-wheel drive lain sebenarnya. Dia tak melarang pun untuk masuk. Tapi kita memberi rezeki kepada orang lain juga. Betul, bagus. Saya sangat setuju. Okey, dengan pokok lalangnya, oasisnya. Alhamdulillah. Sengit tu. Bau kambing sedap. Kita pun. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kita tengok masuk. Ni sebenarnya kita tengok daripada jalan raya tadi semua ada kereta-kereta ni. Assalamualaikum. Ya Habibi. Ya Maulana. Tiba-tiba sejuk tu. Tiba-tiba dia drop Celsius. Ada aircon. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Rugi dah tu tak ambil video tu. Tapi kita patah balik jalan sama nanti. Saya ambil. Enjoy. Daripada kita dah beratus kilometer jadi tiba-tiba kita rasa segar balik tu Ya, betul. Tiba-tiba pokok lalang tu. Jaga-jaga. Tengok tu. Masuk. Tu dia. Okey. Daripada kawasan Gunung Kenang, Bukit Bukau. Tak sia-sia Arab Saudi buat jalan raya semata-mata datang ke sini. Tiba-tiba ini dia tempatnya. Ini dia tempat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Datang. Salimi, Tan Sri Akhir, Aldisan saya. Okey, Abang Dino. Nampaknya kereta belakang terpaksa undur. Cikgu. Okey. Sejuk macam aircon Ini ya. Okey. Dia. Tak tahu berapa Celsius. Alamak, kita tumbang. Dia elak. Dia elak. Dia elak. Datuk lalang Datuk. Okey. Ni banci tak stop Kena lalang ni. Aduh. Nasib baik kamera. Jaga kamera. Okey, alright. Alright, habis lalang. Lagi cantik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini dia tempatnya. Allah. Tu dia. Sahabat laluan sutra. Ini adalah antara laluan sutra yang asas daripada kita tengok ni pasir halus Al-Aqsa. Al-Aqsa. Mereka turun pergi ke tengok. Damsyik.
Wih, ke Jordan. Bancik sayang nak stop ni. Ha. Kita nak ambil video keseluruhan tengok ah. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, rugi kita tak tahu nama-nama batu ni, nama-nama bukit ni. Nama-nama bukit ni kita tak tahu. Kita tak tahu dekat mana. Tak tahu dekat mana. Yang kita tahu Wadi Disah. Ha. Wadi Disah. Okey. Wadi Disah. Okey. Ini kalau malam-malam tengok bintang. Alhamdulillah. Okay, kita masuk ke dalam lagi, insya-Allah. Dalam. Masuk ke dalam lagi. Dalam lagi. Kita akan sampai penghujung. Kita akan sampai ke penghujung. Ni malam tak tahu berapa Celsius Ya. Siang pun sejuk. Yang sejuk lah. Okey, kita stop kejap. Siapa yang minat nature, duduk satu hari pun boleh atau Ya, betul. Cuma kita nak menerokai tabuk ni satu hari tak cukup. Jadi kita terpaksalah meninggalkan Wadi Disah juga kejap lagi. Ya. Sebab kita nak menerokai banyak lagi keindahan tabuk. Ni dia batu. Bagus. Allahu Akbar. Itulah keuntungannya bila kita melancong di Arab Saudi, kita masih kaitkan dengan Islam lah. Kita kaitkan dengan kebesaran Allah SWT. Kita tak terlampau enjoy sebab kita akan lepas ni pun kita akan menunaikan umrah. Ya, umrah. Menunaikan umrah. Akhirnya umrah. Tapi sebelum tu lah. Sebelum tu dan saya rasa trip umrah Datuk kali ni rasanya lebih nikmat sebab Datuk dah tengok keindahan ataupun kebesaran Allah SWT. Lepas tu baru kita buat umrah. Betul. Sebab ramai juga tanya pada Bancik kenapa buat jalan-jalan dulu baru buat umrah. Inilah tujuannya sebenar. Kita nak tengok menikmati. Kita ada ilmu. Ada ilmu sepanjang hayat kita dah ada. Kita belajar universiti luar negara dan sebagainya. Kemudian kita belajar dengan ustaz dekat Masjid Surau dan sebagainya. Dengan ilmu tu kita memahami baginda Rasulullah daripada satu orang individu menjadi 1.2 bilion orang Islam hari ini. Macam mana Rasulullah membuka minda manusia sehingga hari ini 1.2 bilion. Jadi hak syaratnya adalah inilah dia. Ni di tabuk ni ada dia punya elemen psikologikalnya. Itu satu. Sebab itu lepas kita 8 hari di luar, 2 hari kita di Madinah menghayati baginda Rasulullah, lagi akhirnya 3 hari kita di Mekah melakukan ibadah umrah dan mengatakan syukur kita kepada Allah. Mohon panjang umur kita, insya-Allah lain kali kita datang lagi untuk teroka. InsyaAllah. Banyak lagi. Sebenarnya banyak lagi tempat. Banyak lagi tempat. Betul, banyak lagi tempat. Ini sangat bagus. Terima kasih Abang Cik. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih. Thank you very much. Syukuran. Buat kita menikmati lagi Datuk. Menikmati. Sambil-sambil tu. Sambil tu. Tengok yang bagusnya ada tong sampah. Bersih lah kita tengok. Bagus. Udara yang segar. Betul. Dalam kawasan batuan yang macam ni. Pinggir dan terpincil ada tong sampah. Kalau kita letak tong sampah dekat kota, dekat bandar pun orang tak nak buang sampah. Dan biasanya Datuk sebenarnya tempat ni jadi bersih sebab yang datang ni minat nature. Ya, Alhamdulillah. Bila yang minat nature ni dia akan menjaga. Dia akan menjaga sebenarnya. Dia bawa sampah, dia bawa balik sampah. Bawa balik sampah. Betul. Itu saya setuju. Orang yang datang ini memang mencintai. Ya, mencintai kebersihan. Okey, ke dalam lagi. Kita pun tak tahu sampai mana ni sebenarnya. Tak tahulah, kita ikut je. Kita ikut je. Ya, kita dia dalam internet dia tulis sejam ataupun 2 jam lah dia punya trip dia. 2-3 jam. Enjoy trip hari ni. Alhamdulillah. Walaupun kereta ni kita tak tahu tahun bila nanti kita tanya tahun bila tapi kegagahan dia Toyota. Kegagahan Toyota tu. Tadi kita Nampaknya Ustaz Nabil kita baru bersuara. Ustaz Nabil ada di dalam. Menikmati. Kita rasa sejuk sebab apa? Sebab pokok-pokok ni. Nanti kita tanya Ustaz Nabil, macam manakah dari sisi lain? Sekarang ni Ustaz Nabil ada ikut kita. Dan kita akan tanya dia lah dari sisi yang lain, dari pandangan yang lain, macam manakah Ustaz Nabil menikmati. Allahu Akbar. Itu istimewanya trip kali ni. Trip kali ini ni macam kita menghayati betul-betul kekuasaan Allah SWT.
Siapa yang tak kenal Ustaz Nabil, kejap lagi kita kenal. Berhenti. Alhamdulillah ambil gambar. Okey, alhamdulillah driver kita memberi kebenaran ataupun berpeluang untuk kita turun untuk bergambar. Tapi sebenarnya gambar dengan traktor Land Cruiser ni pun dah okey dah. Toyota Land Cruiser ni pun dah cantik dah. Tok, saya ambil gambar main phone. Handphone saya tak apa. Mana ambil? Tak boleh. Lawa dengan view yang belakang semua. Masya-Allah, tabarakallah. Driver kita memberi dalam ni dia ada pokok min yang semula jadi. هذا Ni dia. هذا من Ada maghribi Maghribi? نعناع. Nak tengok. Pokok nak yang cukup harum kalau taruh selai 2 helai pun dah. Boleh buat balik tak? Boleh. Dia memang bagi. Memang sedap. جميل. Lazat. Nah, Ustaz, test bau. هذا جميل جدا. ريحة طيبا. Ambil tu Okey. bawa tu. Ada bawah banyak lagi. Sekejap. Kita ambil, kita kutip dulu, kita kutip. Tengok Ustaz Nabil kita pun nak duduk belakang nak menikmati dia cemburu orang belakang. Memang saya pegang. Okey. Ini Naik betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Jom kita naik. Nanti banci pula kena tinggal. Okey, Tok. Kejap, Tok. Masuk. Okey, kita tengok. Kita sambung lagi perjalanan. Alhamdulillah. Setelah dia ambil pokok min. Kalau orang Arab panggil nak-nak. Nak-nak yang taruh dalam TO tu. Oh ya. Peppermint lah. Demi. Dalam teh. Ada okey lah. Okey. Haji malam kita makan ni. Nampaknya topi haji dah terbang tanpa sedar. Tak, walaupun orang tak dapat tinggal sini, tapi kita dapat tinggal kan. Minta kita patah balik. InsyaAllah jumpa. InsyaAllah berjumpa. Tak ada sedekah je lah orang sini. Ataupun nanti kat Tabuk kita beli topi baru. Ya. Topi Tabuk lah kita. Tapi sebenarnya Tabuk dah ni. Cuma kita belum pergi ke bandar Tabuk. Sebab kita pergi ke bandar Tabuk untuk kita mengetahui sejarah. Ya, betul. Ada istana, ada semualah dekat bandar Tabuk nanti. Ni dia. Dah kita tengok Ustaz Nabil enjoy Enjoy. Nanti kita tanya Ustaz Nabil, minta maaf macam mana Ustaz Nabil menikmati keistimewaan yang kita belajar hari ni. Betul. InsyaAllah. Okey. Dah ke mana kita ni? Ke mana kita ni? Seronok semua sekarang. Oh ya, sangat bagus. Seronok. Alhamdulillah. Berbaloi 300 rial untuk menikmati dunia macam ni. Syurga antara syurga-syurga dunia tak ada kecil je. 300 ni rial punya tak ada nilai pun rasanya. Tak ada nilai pun. Sambil-sambil kita berniat membantu ekonomi orang kat sini. Okey. Kalau dekat negara lain rasa lebih dah ni. Bagi dengan 6. 50 rial saja. Allahu Akbar. Kalau tempat lain rasa dah mahal tu Sangat mahal. Sangat mahal. Yalah, walaupun package Tabuk ni mahal, tapi saya bandingkan dengan yang ni lah. Yang apa yang ekonomi orang-orang sini buat. Betul. Okey. Tengok air. Aduh, masya-Allah, tabarakallah. Siapa cakap pergi pagi ada nikmat dia, pergi petang ada nikmat dia. Betul Cantik. Lagi nikmat lain. Nikmat lain. Nikmat cahaya ni. Nikmat ni. Cantik. Sebab ada orang review yang patutnya pergi pagi kat sini. Tapi bagi saya mana-mana pun cantik. Mana-mana pun boleh. Ni apa signboard ni? Do not park. Apa ni? Dia tak boleh. No picnic. Okey, dia tak boleh piknik kawasan depan ni. Banci pun tak nampak signboard dia. Jadi kawasan depan ni tak boleh piknik. Boleh lalu je. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Mungkin ada binatang liar takutnya. Kita tak tahu. Binatang buas apa semualah. Tapi kita tengok batu tu tergantung macam mana Ustaz. Datuk. Betul. Batu tu tergantung macam tu. Masya-Allah, tabarakallah. Ini kesan dia panggil wind erosion Wind ocean wind erosion. Dan kejadian ni berjuta tahun Ustaz Kita tahu. Berjuta tahun wind ocean. Tak tahu apa mungkin masa zaman Nabi Nuh dulu kan. InsyaAllah. Bila banjir besar berlaku kan. Kita tak tahu. Kita pun tak tahu. Mungkin tahap air takat tu ke tahap mana. Ni ada orang piknik juga ni.
kita ni. Alhamdulillah. Okey, makin lama ke dalam terbakar hutan. Ha. Tengok dengan pokok kurma kita tak tahu pokok kurma ni orang punya ataupun liar. Oh, makin ke dalam dia pergi. Dan Pakcik tak tahu sebenarnya dia patah balik jalan yang sama ataupun lain. Tak tahu. Sebab tadi ada cabang lain juga kan? Oh ya. Dia ada pusingan kot. Ada pusingan? Jadi kita menikmati je lah dengan kamera yang tidak tertutup ni. Fujisan tu. Ni dia lawa tu. Okey, tak tahu. Dia terbakar batang hitam. Okey. Jom. 1, 2, 3. Yeah. Shalala. Itu budaya orang Arab lah. Kalau bergembira celebration, dia akan buat Arabnya celebration. Shalala. Bolehlah jadilah. Driver kita dia ambil satu bukit ni nampak jadi love. Sebab gabungan antara satu bukit je. Love mana satu ni? Tu yang tu. Mana satu? Mana tu? Ni. Sama tu. Straight. Oh, straight. Mana straight dah tak nampak straight dah. Tapi dalam gambar dah ada okey tu. Oh, tu dia zoom. Wah. Itu dia panggil Jabal Kasih Sayang. Okey. Love. Love. Bagus lah driver kita ni. Alhamdulillah. Sebab ada komen atau ada review yang driver hanya jalan je, dia tak stop. Ya, alhamdulillah. Kita dapat rezeki. Okey, alhamdulillah. Ni. Okey. Tu ada nampak. Kalau kita datang pagi tak ada benda ni. Tak ada kot. InsyaAllah. Kalau petang baru nampak. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalang. Aduh. Tapi Datuk kita tengok walaupun kereta semua keluar masuk tapi dia tak mengganggu nature sangat Ya. Walaupun rasanya beratus kali kot kereta masuk sini, tapi tetap kita kena lalang ni. Alhamdulillah. Yes. Allahu Akbar. Dia punya dahan dia. Sekarang ni Tuan Hanim tengah mempertikaikan kenapa kurma ni batang ni hitam. Tak, bukan. Masalah semua hitam lah. Bakar semua. Tapi pokok hidup lagi. Wah, lagi tebal lalang dia. Aduh. Nasib baiklah tak bawa masuk JMC Pakcik. Okey. Lepas tu kita tengok ada lubang-lubang lubang-lubang dalam tu ada gua juga sebenarnya tu. Betul. Ada gua. Ada gua. Mana tembus kat Wadi Ram Wadi Ram. Betul asal bukan pi ke? Uish. Apa dia suruh berhenti lagi? Oh ni dia punya straight line ni untuk gambar. Fork, V. Oh ni, ambil gambar ada lubang Dalam banyak-banyak tu ada tiba-tiba ada lubang. Ni dia. Allahu Akbar, makin dalam. Ya. Tidak. Hari ni memang siapa yang tengok Pakcik punya video ni memang bertuah. Oi, ada ni Datuk. Up. Main Datuk. Tengok, ada batu, kita lalu bawah batu. Oh, lalu bawah batu ni. Oi. Tu dia tu. Wow. Mantap. Okey, kita ambil gambar. Okey Tok. Ambil gambar. Okey. Nanti kita crop. Okey. Dekat je batu, boleh sentuh. Betul sentuh. Allahu Akbar. Oi, ada lubang-lubang. Itulah dia. Memang bagus lah. Belum lagi.
Belum lagi. Ke dalam lagi. Dalam lagi. Dalam jam lagi ada apa? Okey. Jaga-jaga lalang. Oh. Lalang. Aduh. Sebenarnya kita belum patah balik ni Banci pun tak tahu ke mana. Tapi yang best ni cuaca makin sejuk. Aduh. Kepala. Memang digalakkan pakai cermin mata dengan helmet kat sini. Alamak, gimbal banci bergegar. Dah clear. Aduh. Keras lalang ni. Tengok semua dah berlindung. Tadi semua happy sebab lalang ni tak tebal sangat. Tapi sekarang lalang dah makin tebal. Yang duduk tepi pun makin kesian. Kesian Atin. Okey Atin? Sebab lalang ni memang makin lama makin keras. Sebab dalam ni tak ada orang ambil kot. Macam habis gimbal banci. Sahabat kita ni suruh kita turun. Dia cakap dekat atas ni ada batu, kita boleh ambil gambar sebenarnya. Memang cantik. Ni batu ni. Ada fuk. Ada fuk. Alhamdulillah. Yes dah. Memang cantik batu ni. Oh, terbaik. Ni dia. Zap. Oh, memang cantik. Oh. Alhamdulillah. Oh, kalau boleh lepak atas ni. Oh, memang lawa. Oh, alhamdulillah. Oh, lawa. Alhamdulillah. Kita boleh tengok satu dataran ataupun perkebunan lalang yang kita tak sangka sebenarnya. Yang Tabuk ataupun Saudi Arabia sendiri ada benda macam ni. Hello. Oh. Hello. Bergema. Alhamdulillah. Jom kita selfie. Cak, selfie dengan pakcik. Kita crop. Cik ingatkan dah nak patah balik tadi kat bukit tadi. Rupanya masuk ke dalam lagi. Lalang sakit. Aduh. Tapi tak apa, kerana untuk semua lalang ni pun banci sanggup redah. Ya. Untuk ambil video. Kepada siapa-siapa yang tak ada kesempatan, tak ada masa, tak ada tenaga, tak ada direzekikan oleh Allah SWT, boleh menikmati bersama-sama dengan Abang Cik hari ni. InsyaAllah. Datuk, tengok tu Datuk. Ada bukit tu. Ada batu tu. Oh, batu tu Datuk. Cantik. Batu tergantung. Batu tu tergantung. Kita tengok dekat depan lain, sebenarnya yang belakang ni lagi cantik juga. Oh, tengok. Oh, memang betul-betul kena menikmati 360. Oh, 360. Keindahan Allah SWT. Inilah shopping mall Allah SWT. Setelah kita stres bekerja, setelah kita stres mencari rezeki, tu dia betul. kita menikmati. Oh, ni masuk ke dalam. Dalam. Okey. Tu dia batu tu. Oh, batu tergantung. Tergantung. Datuk pun dah tak tahu nak ambil video apa dah sebenarnya. Menikmati Datuk Menikmati. Video sikit-sikit je. Biar kita orang datang sendiri Datuk. Datuk sekarang alhamdulillah tengah mempromosikan package Bang Cik Live. Baik. Tabuk. Ini belum lagi kita pergi Abaha, sebelah Riyadh. Ni sebelah Jordan Tabuk kalau untuk siapa-siapa tahu geografi. Ya. Okey. Hei. Dui. Allahu Akbar. Memang hebat.
Takut abang cik tak ada ni je. Tak ada masa nanti. masa, betul. Tiap-tiap hari orang nak datang. Hari nak datang. Oi, Datuk tengok cerah belakang tu. Allahu akbar. Bang. Uish. Allahu akbar. Allahu akbar. Picture ni. Oi, Datuk Salim. Aduh, ish. Ada lubang-lubang lah tu. Ada gua-gua. Beribu-ribu tahun punya ni. Oi, lawa. Rupanya dalam dengan sekejap je. Ya. Oh, lepas ni kena ambil driver dia kan. Iyalah. Kena ambil nombor telefon ni. Telefon dia. Punya ni, dia nak bawa ke mana tak tahu. Dia nak suruh ambil gambar. Naik pokok kurma Okey. Tengok kat sini. Cakap ada. Oh, fee goal. Okey. Anak jeep? Dah main je. Main je. Free. Ada tangga, lepas tu ada gua sebenarnya kat dalam tu. Ada binatang liar, serigala. Kat dalam ni ada tunjuk ni lah lubang serigala. Tapi yalah, ada tangga pula kan. Macam ada orang yang mendaki kat sini. Dan kalau kita tengok tadi kita dah tanya dah, kenapa kurma-kurma ni hitam? Sebenarnya kawasan ni pernah terbakar. Kawasan ni pernah terbakar dah setahun yang lalu. Memang unik. Memang satu kebesaran Allah SWT. Dan kita tengok kurma ni dah apa ni? Hidup balik. Hidup balik. Okey. Bancik pun rasanya sebab dia cakap kalau kita teruskan lagi perjalanan ni kita akan pergi ke Wadi Tabuk. Ada jalan lain. InsyaAllah kita akan bersambung lah. Kita akan patah balik. Kita akan menikmati pula dengan pandangan berbeza. Tadi Bancik fokus pada kamera. Okey. Dan nanti InsyaAllah kalau nanti kita dekat kereta lah, kita interview Ustaz Nabil. Ataupun sekarang Ustaz Nabil? Ya. Okey, Ustaz Nabil. Kalau kita tahu siapa yang kenal Ustaz Nabil ni adalah seorang kori Kori yang cukup hebat. Tetapi dia ada masalah lah daripada kecil. Dan macam manakah, soalan yang paling utama lah, semua orang akan jadi tanya-tanya. Macam manakah bila kita datang ke tempat-tempat nature macam ni, macam manakah Ustaz Nabil menikmatinya? Sekejap, ambil mic Ustaz Nabil. Okey. Okey. Pakai mic Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bancik Di antara sebab yang saya sampai sini kepada Bancik. Alhamdulillah sampai juga. Okey, macam mana kami seorang orang saya sendirilah. Saya ni adalah buta, tak nampak. Tapi untuk orang buta ni sebenarnya Bancik, dia ada deria, sixth sense ataupun sense, ada sense yang luar biasa. Maknanya bukan sekadar untuk orang biasa mungkin mata. Tapi untuk orang buta ni dia ada segala deria lebih daripada itu lagi. Mana dia dapat merasai dan dapat menjiwai apa yang ada di situ. Ketika mana seorang manusia dia menghayati dan dia mengimajinasikan di mana tempat kat kita di sini. Jadi di situ akan terpancar. Akan keluar semua. Jadi kita dapat merasai walaupun saya tak nampak, tak dapat melihat batu-batu, tapi tetap nampak musuh. Musuh hunting. Tak ada musuh juga. Tak ada musuh kan. Mana kita dapat merasai suasana bagaimana besarnya, bagaimana cantiknya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Cik, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Sebab itulah salah satu dia kenapa Bancik cukup berinspirasi dengan Ustaz Nabil Ustaz Nabil ni memang kalau siapa-siapa kenal memang cukup hebat orangnya. Tapi kalau betul dan cukup hebat pun kita siapa-siapa paling hebat yang dunia ni kita memberi kepujian kepada Allah. Siapa yang menciptakan kita. Betul. Siapa yang menciptakan kita, semuanya ada sebab. Betul. Bukannya kita nak, kadang-kadang netizen ni dia ada sekarang agak kasar. Betul. Terhadap golongan tertentu ataupun dengan Bancik sendiri, sebenarnya semua ada kelebihan masing-masing. Betul. Bismillah, alhamdulillah. Apa-apa kita memuji Allah SWT. Seperti pokok kurma yang terbakar ni, tetapi dengan izin Allah SWT, walaupun setahun setahun terbakar masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Zaz, kita orang akan berpatah balik. Kalau nak menikmati sendiri, kena datang sendiri. Okey. Ada lagi sebenarnya sahabat kita ni, pemandu driver kita nak tunjuk Ini adalah kejadian yang Allah SWT yang berjuta tahun juga terjadi, iaitu kesan daripada air. Kita tengok jadi kolam. Bukan ni buat sendiri, tetapi itulah hakisan atau kehebatan Allah SWT. Kita tengok. Jadi satu-satu apa semua. Alhamdulillah. Okey, rupanya dah patah balik. Dia tunjuk lagi spot-spot yang menarik. Ni dia. Kita boleh jalan di celah ni.
Uish, memang pintu gerbang. Dia tunjuk lagi. Dia paksa semua turun dan dia memimpin Ustaz Nabil. Rasanya ni rezeki Ustaz Nabil lah ni. Dia memang nak melayani Ustaz Nabil. Dia nak tunjuk Ustaz Nabil keindahan. Walaupun tak nampak. Ni. Gudam saya, Mes. Ada macam pintu gerbang kat sini. Ni jom. Ustaz Nabil. Ustaz Nabil boleh merasai. Kita tengok Ustaz Nabil rasa. Okey, depan sikit. Okey, Ustaz Nabil boleh masuk. Kiri yang kanan. luar biasa. Luar biasa Ustaz Nabil. Inilah kehidupan. Inilah kehidupan. Jom, kita masuk ke dalam. Dia pusing satu round. Masuk dalam. Boleh kot. Boleh, teruskan Ustaz Nabil. Ustaz Nabil tak meyakini banci sebenarnya sekarang ni. Bukanlah. Tengah mikir. Tengah memikir macam mana kita ni. Kita boleh lalu. Pintu gerbang. Dia keluar balik. Keluar balik. Ni. Inilah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap negara, setiap tempat ada keistimewaan dia. Alhamdulillah. Jadi orang buta memimpin orang yang celik hari ni? Orang buta memimpin yang celik. Boleh tembus ke? Tak boleh tembus lah. Habis. Kita patah balik. Tak boleh. Nama orang buta bawa. Patah balik. Okey. Ada yang ambil gambar. Okey, ikut. Okey. Datuk membawa Ustaz Nabil. Ini kita bila memandang ke atas lagi cantik sebenarnya. Aduh. Boleh ambil gambar ikut sini. Okey. Akhir sekali Bancik berada di sudut yang berbeza. Tak perlu berlawan dengan lalang. Tengok. Nanti kita mintakan nombor telefon dia. Ini memang betul-betul ada ragam, ada aku hantar kuais. InsyaAllah. Hantar fi Shele? Fi Gurfa? Fi Gurfa. Okey. Surah? Sekejap. Ambil video. Okey. Ya, ada ni Wahid Tani. Ada ni Wahid Tani. Okey, inilah bagus dia. Dia tempat-tempat menarik. Dia suka tolong ambil gambar. Kita tengok. Ni Datuk. Fish Datuk. Okey. Kita dah mengakhiri tadi tapi tiba-tiba lagi banyak benda yang menarik ke Datuk. Dia tolong ambil gambar benda-benda menarik nanti kita kongsikan. Okey, baik. Sila. Kita cakap ini adalah lukisan zaman dahulu. Macam mana dia panjat atas tu, lepas tu dia melukis tak tahu. Rupanya tinggi benda tu. Dekat atas tu. Ini adalah bahan sejarah yang memang power. Memang tak nampak dalam kamera, mata kasar nampak. Tapi ini Majid tunjuk ni. Ni zaman dahulunya. Okey. Dalam sudut ni pun lagi cantik sebenarnya. Dalam pun duduk di atas lawa, duduk di dalam kereta ni pun lawa, dalam jeep ni. Dan untuk orang yang ramai pun dia boleh tu entertain. Dia cakap dia ada 4 Toyota macam ni. Ni dia. Inilah menikmati keindahan alam di Wadi Al-Disah. Allahu Akbar. Jangan Bancik kena tinggal sudah. Jauh juga dia tinggal Bancik. Kalas. Nasib baik dia tak tinggal. Air. Okey, sekali lagi semua. Okey, alhamdulillah. Bukan kurma Ada satu buah apa tak tahu ni. Dia nak bagi makan buah palma ni. Boleh makan ke sebenarnya? Semua duk bayang durian. Tapi sebenarnya dia lempar batu. Lepas tu Fi Akil. Ya. Tengok. Ada isim. Dom. Dom. Ni dia. Ada zuriat lah asah. Ada zuriat. Sawah-sawah. Akil ada betul? Ada akil bas. Dia suruh test makan. Ada. Syuh Akil kalas. Bismillahirrahmanirrahim.
Biskut. Ha. Rasa biskut. Maafin muskilah sah. Daripada pokok palma. Dah kalau orang Saudi panggil daum. Dom. First time makan rasa biskut. Sedap. Tak tahulah kalau jemaah semua berani makan tidak, tapi bancik rasa okey je. Sedap biskut. Biskut semula jadi. Kita tengok. Ada tak jemaah berani makan? Rasa macam biskut. Buah palma ni, apa pokok palma ni? Dia panggil, kalau Arab dia panggil daum. Pokok daum. Tapi dia kena buka kulit dulu. Kena buka dulu. Oh ni. Kan patah dah. Tengok. Kena pakai tukul kan? Dia kena ketuk macam ni. Ni ketuk macam ni supaya dia terbuang kulit. Dan rasa biskut. Buka-buka pun rasa biskut. Rasa biskut. Dia macam ni. Biskut Mary ke? Tak, dia memang ada ni. Rasa biskut. Rasa senang. Dah lah Datuk bawa biskut banyak. Kita makan biskut lagi. Ori lagi. Ni biskut semula jadi, ori. Sekejap, kena ambil batu yang tajam sikit. Dia dah kopekkan cantik untuk Ustaz Nabil. Ni bentuk dia. Okey, pegang ni. Pegang ni. Okey. Nanti Ustaz Nabil kita try. Daum kalau bahasa Arab lah. Ada semua tu? Kalau ni pokok palma. Dom. Dom. Kan fi Sahara lah. Dia daun ni dia hidup di padang pasir. Pokok ni padang pasir. Tengok. Rasa biskut Mary. Dia kena sikit-sikit Ustaz. Jangan banyak-banyak. Tahu dah lapar. Dia manisan. Oh, saya tak boleh, gigi tak ada. Gigi tak ada. Gigi tak ada tak boleh. Dap. Dia lama-lama dia makin lembut. Oh, kena gendam air lah. Tak tahu. Tapi sedap Dap. Saya banci ingat buah zuriat ni bukan. Kalau bau zuriat. Buah zuriat jangan. Laki makan bahaya. Datuk tak puas hati lagi. Nak ketuk tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Nanti. Lepas ni sambil-sambil kita menikmati alam, kita makan buah dom. Memang manis, sedap. Alhamdulillah. Adakah anda belajar sesuatu? Bancik pun belajar sesuatu. Rupanya alam ni penuh dengan rahsia. Oh, dalam. Kita tengok bagusnya orang Islam atau Muslim tetap bersolat. Oh, dalam. Ui. Bancik bergoyang nak masuk. Ni dia. Alhamdulillah. Apa-apa pun jangan tinggal solat. Antar ragam Ibrahim. Dagiga. Ya, antar ragam. 055 8400 33. InsyaAllah. Kalau siapa-siapa nak dapat trip yang terbaik dekat Wadi Al-Disa, Mia Ibrahim. InsyaAllah dia ada 4 kereta. Ada 4 kereta, ada istirahat juga. Tetapi hari ni Banci tak duduklah istirahat. Mana tahu next trip kita berbarbecue. Kita bakar-bakar dekat sini insya-Allah. Dengan chalet dia. Okey. Siapa yang tak tahu bahasa Arab, kejap lagi kah. Siapa-siapa nak tahu juga, okey, tadi kita dah beritahu bahasa Arab, sekarang kita nak tahu dalam bahasa Melayu lah. Nombor telefon dia 055 840 0833. Ada Malaysia Kalam. InsyaAllah Ibrahim. Wadi Disa. Okay, Zas. Kita dah mengakhiri yang 4-wheel drive. InsyaAllah. 慢起来。